Welcome to Pasar Dakar. Tengok ni, banyaknya jualan-jualan dekat Pasar Dakar, Pasir Gudang ni. Lelaki Bangladesh jual macam-macam kat situ. Korang tengoklah tu. Korang tengok. Jual apa tu? Ikan ke, apa ke, sayur ke? Permit apa dia guna berniaga ni Pasir Gudang pasar ni. Tak ada ke penguatkuasa jaga yang menganjurkan pasar ni tak ronda-ronda ke kat kawasan ni? Macam mana diorang boleh biarkan diorang ni berniaga ikut suka hati aja? Pelik bin ajaib. Perniagaan ni sepatutnya warga negara Malaysia saja yang boleh bekerja ataupun berniaga. Parah dah sekarang ni. Parah. Betul-betul parah dah. Apa nak jadi Apa nak jadi Malaysia Kata warga asing boleh kerja 3D je. Nampak tak tu? Warga asing yang bekerja sebagai jurujual apa semua tak boleh. Nampak tak tu?